Bila kita mendengar, selalunya kita jadi aktif kan. Kita akan bagi feedback. Feedback antaranya kalau cikgu tengok tu, kita anggup lah. Tapi sepanjang masa anggup, saya tengok dalam kelas tu. Kita bagi feedback, kita cakap ya. Kalau orang cakap dengan kita kan, kita berinteraksi satu sama satu kan. Bila orang cakap ya, faham. Maksudnya kita mendengar. Kalau kita dengar je, dia cakap apa je pun kita pun buat benda lain lah. Kita type Facebook lah apa, reply message dan sebagainya. Kita dengar, tetapi tidak mendengar. Inilah masalah besar. Selalu tak orang buat kat kita. Selalu kan. Mak bapak kita pun pernah buat kita itu kan. Dia kita cakap apa tu, tanya balik. Apa tadi? Maksud dia dengar tetapi tidak mendengar. Untuk berkomunikasi secara berkesan, pendengar tu perlu mendengar. Kalau dia tidak mendengar, dia dengar je, maksudnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak berhenti kat otak tu kan. Otak tak proses apa-apa. Inilah masalah yang besar yang ketiga. 3 je kita cerita petang ni. Tak payah cerita banyak. Kan banyak kan sampai besok pun tak habis. Kan tadi kita cakap pertama tadi, kita ulang balik. Yang pertama tadi, saya tak faham. Kedua, saya dengar apa yang saya nak dengar. Yang ketiga, saya dengar tetapi tidak mendengar. Tadi masa saya bagi arahan tadi pun ada yang dengar. Bukan ada, semua orang dengar, tetapi ada yang tidak mendengar. Arahan pun saya tengok tadi ada yang salah juga tadi tu. Saya cakap belah kiri, dia belah kanan. Jadi maksud dia didengar tetapi tidak mendengar. Jadi macam manalah kita nak atasi masalah-masalah ni supaya kita boleh berkomunikasi secara berkesan. Ada cara dia, senang aja, tak susah. Pertama, kita tengok yang kita akan selesaikan dekat pengantar dan penerima. Kita fokuskan dua pihak ni. Yang tengah-tengah ni kita boleh juga selesaikan masalah dia, tetapi kadang-kadang di luar kuasa kita. Katakan kita nak SMS, line tak ada. Boleh tak kita buat sesuatu? Tak boleh kan? Tunggu je lah. Ataupun cari tempat lain yang ada line. Katakan mikrofon rosak, saya pun tak boleh buat apa-apa lah. Kena panggil yang pandai sikit lah, technician ke apa, betul kan? Kita kurang boleh memperbaikinya, tetapi penghantar kita boleh lakukan. Kita boleh jadi kita boleh bercakap, berucap dengan berkesan. Menerima pun. Kita walaupun kita ni pemimpin, kadang-kadang pemimpin ni dia juga penerima. Kita nak dengar juga apa orang bawah kita, pengikut kita cakap. Kalau kita tak nak dengar, saya yakin kita punya pengikut tak nak lagi kita sebagai pemimpin. Kan, pemimpin ni dia antara ciri-ciri pemimpin, dia kena mendengar. Dia lebih mendengar, dia bukan dengar je. Ramai pemimpin yang dengar je, cuma cakap cuma ya tapi tak masuk. Okey, kita tengok kemahiran pertama yang kita boleh asah, kita boleh tonjolkan dalam kita ialah kemahiran berucap. Kita tengok satu nombor 7, 38, 55. 7% daripada apa yang kita ucapkan melalui perkataan kita. 7% yang dimasukkan sini ialah dia punya kesan. Berkesannya ucapan kita daripada ayat-ayat yang kita buat tu, kita olah tu 7% saja. Tapi kalau kita tak pandai buat ayat, 7% tu jadi kosong. Yang lain tu memang kosong. Secara otomatik akan jadi kosong. Perkataan 7% saja. Contoh kita buat perkataan bila kita buat karangan, bila kita teks SMS kan, kita perkataan. Dia punya kesan 7% saja. Yang nombor 2, 38% ialah intonasi suara. Kita contoh sini, contoh untuk 7, 38, 55 ni saya nak bagi contohnya lawak. Lawak. Semua orang tengok tak ni lawak Maharaja Lawak? Tengok kan? Lawak, pernah tak kita baca dalam komik ke apa semua yang lawak macam orang ucap kan? Ali, kau ni lawak semua lah. Abu, mana ada lawak kan? Bila kita baca tu ialah perkataan. Dia punya kesan 7% saja. Katakan lawak tu orang baca apa? Ucapan lawak tu